Sehinggalah pernah satu ketika Amerika memaksa Jepun yang tertutup supaya terbuka ekonominya. Sehinggalah Jepun kuat dan Jepun pula menjadi penjajah baru, maka mereka memerangi Jepun. Lagi isu berkait dengan orang kanan kepada Presiden Donald Trump, iaitu Elon Musk. Syarikat pembuat kereta beliau, Tesla, sahamnya pada minggu yang lalu telah pun jatuh dengan begitu mendadak. Dianggarkan pada tarikh 10 Mac 2025 turun sebanyak 15% kepada $215 satu unit saham, walaupun naik kembali pada penutup, iaitu pada hari Jumaat pada 14 hari bulan Mac sebanyak $240 satu unit saham. Tapi ia jauh lebih merosot berbanding dengan apa yang berlaku pada tahun yang lalu apabila Presiden Donald Trump memenangi pilihan raya Oktober tahun 2024. Maka di bulan November dan juga bulan Disember, saham Tesla naik dengan memuncak sehinggalah kepada harganya $435. Tetapi hari ini ianya telah menjadi sekitar $240 saja. Penurunan yang mendadak untuk tempoh yang begitu cepat telah pun berlaku, walaupun Elon Musk ketika ini menjadi orang antara yang paling berkuasa di pejabat Presiden Donald Trump di White House. Manakala yang keduanya, kalau kita lihat dari segi jualan Tesla juga di seluruh dunia, berlaku kemerosotan yang begitu besar, terutamanya di Jerman sebagai sebuah negara yang terkenal dengan automobil industri, yang mana berlakunya penurunan sebanyak 76% jualan Tesla sepanjang bulan Februari tahun 2025 berbanding dengan Februari 2024. Manakala tiga negara Skandinavian seperti Denmark, Sweden dan juga Norway, penurunan jualan Tesla berlaku sebanyak 40%, di Perancis turun sebanyak 26%, dan juga berlaku penurunan yang besar di United Kingdom dan juga Portugal, yang mana di dua negara ini berlaku kempen yang begitu besar untuk mereka memboikot produk daripada Tesla. Manakala di China, sebagai pasaran kedua terbesar Tesla selepas Amerika, penurunan jualan berlaku sebanyak 50%, dan di Australia, sebuah negara sekutu kepada Amerika juga, berlakunya penurunan jualan Tesla sebanyak 71%. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Dalam keadaan Elon Musk hari ke hari dilihat semakin berkuasa di White House, di pejabat Presiden Donald Trump pada ketika ini. Yang pertamanya dari sudut penurunan harga saham, ekonomis yang memberikan komentar mereka di rantaian TV Al Jazeera menyatakan bahawa penurunan tersebut adalah satu perkara yang tidak pelik kerana selama ini nilai saham Tesla itu adalah overvalue, iaitu harganya telah pun naik melampau jika nak dibandingkan dengan keuntungan yang sebenarnya diperoleh oleh syarikat itu tidak berpadanan dengan harga saham Tesla. Maka dikatakan overvalue. Yang keduanya, kemunculan banyak syarikat-syarikat EV baru, terutamanya daripada China, juga daripada Jerman dan beberapa negara yang lain, menjadi pesaing baru kepada Tesla, yang menyebabkan kemerosotan disebabkan harga yang lebih murah terhadap keluaran EV daripada negara-negara yang kita sebutkan tadi. Dan Tesla cuba untuk melakukan pembaikan di sini dengan melakukan penurunan harga Tesla di negara-negara tersebut, dan ia berjaya meningkatkan sedikit jualan Tesla, tetapi ia pula mendatangkan satu keraguan kepada investor, pelabur-pelabur yang terlibat dalam melabur di dalam Tesla, yang bimbang bahawa keuntungan mereka akan merosot disebabkan Tesla merosot harga jualannya, dan juga akan merosot pastinya profit ataupun keuntungan tahunannya. Jadi ini beberapa perkara yang sedang melanda syarikat pembuat kereta EV terbesar dan dianggap yang tercanggih di dunia ini, Tesla ini, dan ia ada kaitan dengan politik yang melanda Amerika pada ketika ini, terutamanya selepas Presiden Donald Trump menjadi presiden 20 Januari yang lalu. Dan Elon Musk selama ini dilihat sebagai aktor penting yang terlibat dalam kempen pilihan raya Presiden Donald Trump, yang mana beliau antara penyumbang terbesar, banyak $250 juta telah pun disumbangkan kepada kempen Donald Trump sepanjang pilihan raya tersebut. Dan Trump melantik beliau menjadi pengarah kepada sebuah badan baru ditubuhkan, itu Department of Efficiency Government, iaitu untuk meningkatkan keupayaan dan keberkesanan pejabat-pejabat kerajaan yang ada di Amerika. Dan banyak tindakan-tindakan Donald Trump di bawah pengaruh Elon Musk ini mendatangkan kemarahan dan bantahan daripada pelbagai pihak, termasuklah penutupan beberapa jabatan-jabatan penting, termasuklah penamatan ribuan pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dalam jabatan-jabatan yang berkepentingan dalam pentadbiran Amerika, dan pelbagai perkara-perkara yang lain. Jadi di sini berlaku beberapa isu yang boleh kita fahami dalam konteks politik Amerika dan juga politik dunia untuk kita sama-sama fahami dalam kes Tesla dan juga Elon Musk ini. Yang pertamanya, politik dalaman Amerika, kita faham memang kalangan yang membantah Donald Trump dan juga membantah Elon Musk ini, memang ada di antara mereka segelintirnya yang melakukan kempen boikot, dan juga sebahagiannya melakukan kempen boikot, dan terdapat juga segelintir yang melakukan tindakan-tindakan yang agak agresif, seperti melakukan serangan terhadap pusat-pusat pameran Tesla, merosakkan kenderaan Tesla, merosakkan dia punya tempat charger, sehinggalah mendatangkan kemarahan kepada Donald Trump. Dan Donald Trump mengisytiharkan bahawa beliau tidak teragak-agak untuk membuat satu dekri untuk mengisytiharkan mereka yang merosakkan segala infra dan juga aset-aset berkait dengan Tesla ini akan diisytiharkan sebagai
domestic teroris. Dilihat ia berlaku satu hubungan yang tajam di antara beberapa kelompok yang ada di dalam Amerika itu dengan pentadbiran Donald Trump yang dilihat secara pribadinya membela kepribadian ataupun business interest kepada Elon Musk di sini. Itu yang pertama. Yang keduanya, terdapat kontradiksi di antara Donald Trump punya polisi dengan Elon Musk sendiri di atas 3 perkara. Yang pertamanya kita lihat di sini, Donald Trump memang terkenal dengan orang yang anti kepada subsidi terhadap kenderaan EV. Sebabkan itu jadi ianya bertentangan dengan Tesla. Kerana apa? Elon sudah pastinya mahu menjual Tesla dengan lebih banyak. Sudah tentulah inisiatif daripada kerajaan ataupun subsidi daripada kerajaan akan membantu rakyat Amerika untuk membeli Tesla dengan lebih banyak. Itu yang pertama. Yang keduanya, tarif atau perang tarif yang dikenakan oleh Donald Trump terhadap beberapa negara, secara khususnya China sebagai pasaran kedua terbesar kepada Tesla, pastinya memberi impak kepada kemerosotan jualan Tesla di negara tersebut. Termasuklah di negara-negara Eropah yang termasuk Donald Trump umumkan untuk mengenakan tarif sekitar 20% tidak lama lagi, pastinya mendatangkan boikot, kemarahan dan sebagainya bagi penduduk-penduduk negara-negara di Eropah. Jadi perkara ini adalah perkara yang bertentangan dengan kehendak Tesla yang mahu memasarkan produknya di China dan juga di negara-negara Eropah yang nilai beliannya adalah tinggi berbanding dengan lokasi-lokasi yang lain. Kemudian yang ketiganya, kalau kita lihat di sini bahawa Donald Trump adalah satu orang pemimpin yang memang tidak mesra kepada sebarang polisi ataupun agreement berkait dengan friendly to the environment. Kalau kita lihat pada Trump 1.0 yang lalu dan juga Trump 2.0 untuk kali yang kedua ini, kedua-duanya beliau menarik diri daripada Paris Agreement, iaitu satu kesatuan ataupun kesepaduan penduduk dunia yang majoritinya bersetuju dengan Paris Agreement, iaitu satu usaha di peringkat PBB dan majoriti negara-negara di dunia untuk prevent climate change ataupun perubahan cuaca yang menyebabkan berlakunya kemerosotan alam sekitar untuk beberapa dekad terakhir ini. Jadi bila Donald Trump mempamerkan dirinya ataupun melaksanakan polisi-polisi yang tidak mesra kepada alam sekitar, sudah pasti ianya bertentangan juga dengan polisi Tesla yang cuba untuk mempamerkan mereka adalah pihak yang begitu gigih dalam berusaha untuk merealisasikan hasrat dunia yang lebih hijau, dunia yang lebih mesra kepada alam dan sebagainya. Jadi kita tidak faham apakah politiknya di sini, apakah keuntungannya di sini bagi pihak Elon Musk berada di belakang Donald Trump, berada di sebelah Donald Trump, menjadi orang yang paling kuat dalam pentadbiran Donald Trump ketika ini, dalam keadaan bisnesnya sendiri mendapat impak yang negatif daripada polisi-polisi yang dilaksanakan oleh Donald Trump. Ataupun beliau boleh mendapat counter bisnes dalam produk-produk yang lain, mungkin SpaceX ataupun Twitter ataupun apa-apa sahaja syarikat yang berkenaan dengan Elon Musk ini boleh jadi mendapat projek-projek yang lain yang bagi Elon Musk lebih bernilai tinggi, lebih berdaya saing berbanding dengan EV yang ketika ini semua mengetahui bahawa sukar untuk Tesla secara bersendirian untuk compete dengan pasaran-pasaran lain, terutamanya EV yang dikeluarkan oleh China seperti BYD dan sebagainya, yang mula membawa teknologi-teknologi baru yang tidak jauh dari segi sifat canggihnya berbanding dengan Tesla, tetapi menjual dengan harga yang jauh lebih musrah berbanding dengan Tesla. Pastinya ia adalah satu laluan yang sukar kepada Tesla untuk terus bersaing di pasaran terbuka, di pasaran antarabangsa. Maka boleh jadi Elon Musk melihat bahawa peluang beliau berada dengan Donald Trump ini adalah lebih baik untuk beliau mendapatkan bisnes-bisnes baru boleh jadi yang tidak difikirkan oleh masyarakat di Amerika ataupun masyarakat antarabangsa pada ketika ini. Itu satu perkara. Kemudian daripada itu, kalau kita lihat daripada polisi yang Donald Trump laksanakan ini, yang impaknya pergi kepada Elon Musk dan juga impaknya pergi kepada Tesla kita sebutkan tadi, sebenarnya lebih besar daripada itu kalau kita melihat ialah ia berkait rapat dengan polisi tidak mesra Amerika kepada dunia luar pada ketika ini. Dia mengatakan isolasi dan sebagainya, tetapi perang tarif yang dahulunya ditumpukan kepada China dan juga dikenakan sekatan pada negara-negara musuh sebagai contoh Iran, sebagai contoh Korea Utara, Rusia dan sebagainya sebelum pandemik ini, tetapi kali ini menular kepada negara-negara yang dianggap sekutu Amerika. Kita lihat bagaimana Kanada yang dikenakan tarif yang tinggi sebanyak 25% oleh Amerika. Begitu juga dengan Mexico. Itu dua negara jiran yang juga merupakan antara rakan dagang terbesar kepada Amerika. Kemudian tarif juga diugut hendak dikenakan kepada negara-negara yang berada di dalam Kesatuan Eropah. Yang pastinya negara dalam Kesatuan Eropah itu yang sebahagian besarnya adalah anggota NATO adalah sekutu yang paling rapat kepada Amerika selama ini. Jadi perkara ini sedikit sebanyak melihat kepada beberapa untung dan ruginya dalam konteks Amerika dan masyarakat dunia. Kepada rakyat Amerika, boleh jadi perkara ini adalah satu keuntungan kepada mereka. Bila mana tarif dikenakan kepada negara-negara tersebut, begitu juga dengan usaha untuk menghentikan perang di Ukraine, yang mana bagi masyarakat di Eropah, ia adalah satu ancaman kepada mereka bila mana rundingan sebelah pihak dilakukan terhadap Rusia semata-mata tanpa
melibatkan mereka yang berada dalam Kesatuan Eropah, ianya pastinya mengancam mereka bila mana Rusia akan datang, boleh jadi akan melebar luaskan perangnya dan sebagainya ke negara-negara Eropah yang lain. Jadi perkara ini membimbangkan Eropah. Tetapi bagi pihak rakyat mereka, sebahagiannya merasakan ianya satu keuntungan, sebagaimana yang selalu diwar-warkan oleh Donald Trump. Yang pertamanya, wang milik taxpayer, pembayar-pembayar cukai mereka tidak akan mengalir lagi keluar bagaimana yang berlaku dalam pentadbiran-pentadbiran yang lalu, dengan bantuan perangnya, dengan USAID dalam konteks pelbagai bantuan NGO, kemanusiaan dan sebagainya. Selama ini telah pun menyebabkan wang itu mengalir keluar, sehinggalah Amerika, kalau kita lihat dalam era Bush satu ketika dahulu, perang Iraq dan juga perang di Afghanistan yang sepatutnya berlaku untuk tempoh yang singkat tapi berlarutan hampir 2 dekad, menyebabkan Amerika kehilangan $6 trilion duit yang dihabiskan dalam perang, menyebabkan impaknya adalah kepada rakyat sendiri, sehingga Amerika pada hari ini tidak mampu lagi untuk memberikan apa yang disebutkan pension, apa yang disebutkan sebagai rawatan kesihatan yang baik kepada rakyat mereka disebabkan kekurangan bajet untuk perkara tersebut. Jadi ini antara impak yang berlaku disebabkan perang. Jadi bila mana Donald Trump punya polisi baru, iaitu berbaik dengan Rusia untuk menghentikan perang yang berlaku di Ukraine, untuk menghentikan bantuan kepada Ukraine dan mengenakan tarif kepada negara-negara yang ada sekitar dan juga negara-negara yang dianggap musuh sebelum daripada ini, boleh jadi ia akan mengembalikan wang Amerika kepada rakyat mereka. Itu yang pertama. Dan kepada dunia pula, boleh jadi mereka melihat kebaikannya ialah polisi-polisi Trump ini akan menghentikan konflik-konflik bersenjata dan juga peperangan yang melanda dalam dunia. Itu satu perkara yang baik yang boleh jadi bagi Trump, satu orang yang begitu aktif berniaga perkara yang berkait dengan sektor real estate dan juga energi. Maka perang adalah tidak baik untuk sektor tersebut, tetapi perang hanya baik untuk lawan mereka, iaitu mereka yang terlibat dalam defense industry. Maka untuk masyarakat dunia, bila tidak ada perang, ianya lebih baik. Ya, kita juga bersetuju dengan perkara tersebut, sama ada apa yang berlaku di Timur Tengah ataupun apa yang berlaku di Ukraine. Yang pertamanya, orang awam yang menjadi mangsa, yang mati, terbunuh dan sebagainya, yang hilang tempat tinggal, mestilah dihentikan perang terlebih dahulu. Whatever reason, atas nama politik, geopolitik dan sebagainya, perang mesti dihentikan. Itu perkara yang masyarakat dunia pastinya menyokong perkara tersebut. Dan yang keduanya, pentadbiran yang lalu menggunakan bantuan wang Amerika ini mempromosikan apa yang dinamakan demokrasi, human right dan sebagainya, yang sebahagiannya tidak mesra ataupun tidak sesuai dengan konteks negara-negara lain, terutamanya ada di Asia, Afrika dan juga benua-benua yang lain. Bagi contoh, kempen Trump untuk tidak membenarkan LGBT di negara beliau, sudah pastinya impaknya juga terhadap bantuan US dalam mempromosikan nilai-nilai yang sama di negara-negara yang lain. Ini dipaksakan. Isunya ialah dipaksakan. Dalam keadaan mereka mengatakan mereka negara yang mempromosikan demokrasi, tapi mereka memaksakan hak asasi manusia bersih mereka kepada negara-negara yang tidak lagi bersedia untuk menerima perkara tersebut. Jadi bila mana Trump melaksanakan polisi tersebut, pastinya ia mendatangkan kegembiraan kepada negara-negara lain di dunia. Tetapi juga di sudut negatifnya kepada Amerika, kalau kita lihat di sini, ialah bagaimana Amerika selama ini ia mempromosikan ekonomi terbuka, pasaran terbuka, ekonomi kapitalis, sehinggalah pernah satu ketika Amerika memaksa Jepun yang tertutup supaya terbuka ekonominya, sehinggalah Jepun kuat dan Jepun pula menjadi penjajah baru, maka mereka memerangi Jepun. Kemudian mereka juga memujuk China tahun 79 untuk membuka ekonominya, maka China buka ekonominya dan hari ini China menjadi negara yang berkembang pesat ekonominya, sehinggalah berada pada tangga kedua, hampir sedikit saja lagi untuk melepasi kedudukan Amerika di sudut ekonomi dunia. Maka hari ini China pula dianggap ancaman kepada mereka. Jadi apabila hari ini polisi ekonomi Trump yang mengenakan perang dagang, mengenakan tarif dan sebagainya kepada negara-negara yang dianggap musuh dan juga negara-negara jiran, juga sekutu-sekutunya, dilihat ianya membawa satu perkara yang kontra daripada polisi Amerika selama ini, yang kempen mereka kepada pasaran terbuka, kepada ekonomi kapitalis, asaskan kepada pasaran yang terbuka kepada dunia hari ini. Seolah-olah Amerika pada hari ini berbalik kepada apa yang diamalkan oleh Soviet Union satu ketika dahulu di era 60-an dan 70-an terutamanya, yang agak lebih tertutup ekonomi mereka kepada dunia. Kita tidak pasti apakah kesannya baik untuk negara tersebut ataupun tidak, tapi untuk dekad-dekad yang lalu kita memahami bahawa ekonomi secara pasaran terbuka ini seolah-olah diterima oleh blok kanan dan blok kiri yang ada dalam dunia ini, termasuklah negara seperti China, seperti Vietnam, seperti Colombia, turut sama mengamalkan ekonomi terbuka dan kesannya juga membawa benefit yang begitu baik kepada negara dan juga kepada rakyat yang berada di negara-negara tersebut. Jadi dunia ketika ini sudah pun terbalik. Negara-negara yang dianggap kiri dan tertutup satu ketika dahulu, kini semakin terbuka ekonomi mereka, menjalankan free trade agreement dengan begitu agresif dengan negara-negara lain, manakala Amerika yang menjadi guru ekonomi kepada dunia untuk pasaran terbuka selama ini, maka kembali kepada semakin hari semakin tertutup ekonomi mereka. Tidak pasti kesannya kepada Amerika dan juga kepada dunia. Kita boleh lihatlah tahun ke tahun di bawah pentadbiran Trump ini,
untuk sama-sama kita pelajari di masa hadapan. Jika perkongsian ini memberi manfaat kepada penonton-penonton, sila subscribe, like dan share kepada rakan-rakan. Terima kasih.